PN terima minat parti baharu. Wan Saiful terbuka sertai PAS. Pemuda PAS tolak cadangan darurat. Cadangan darurat PRN dipertikai. Dan PH teliti sasaran kerusi PRU16. Perikatan Nasional mengesahkan menerima permohonan daripada beberapa parti termasuk Pejuang dan Berjasa untuk menyertai gabungan itu secara rasmi. Pengerusinya Ahmad Samsuri Mokhtar memaklumkan bahawa setiap permohonan sedang dinilai dengan mendapatkan maklumat tambahan seperti jumlah keahlian dan latar belakang parti. Beliau menjelaskan keputusan muktamad hanya akan dibuat dalam mesyuarat Majlis Tertinggi PN akan datang bagi memastikan pertimbangan dibuat secara menyeluruh. Ahmad Samsuri turut menegaskan bahawa nama parti lain tidak didedahkan buat masa ini demi menjaga hubungan baik selain berharap penyertaan baharu dapat memperkukuh blok pembangkang. Menurut laporan Sinar Harian, Wan Saiful Wanjan menyatakan kesediaannya mempertimbangkan semua pilihan termasuk menyertai PAS bergantung kepada keputusan bersama kumpulan Hamzah Zainuddin. Beliau berpandangan bahawa Hamzah sebagai pemimpin berpasukan akan berbincang dengan rakan-rakan sebelum membuat keputusan mengenai hala tuju politik mereka. Wan Saiful turut menjangka penyertaan Hamzah ke dalam PAS berpotensi menguatkan PN dengan menarik sokongan lebih luas merentasi pelbagai lapisan masyarakat. Dalam masa sama, beliau mengkritik Bersatu dengan mendakwa hala tuju parti itu akan terselah berdasarkan reaksi terhadap langkah Hamzah, manakala Tun Faisal Ismail Aziz menegaskan parti itu tidak peduli dengan keputusan bekas ahlinya. Dewan Pemuda PAS menyifatkan cadangan mengisytiharkan darurat bagi menangguhkan PRN sebagai langkah mundur yang menjejaskan prinsip demokrasi negara. Tengku Muhammad Fakhruddin Tengku Mat Fauzi berpandangan cadangan tersebut mencerminkan usaha mempertahankan kuasa politik ketika kerajaan berdepan tekanan ekonomi dan penurunan sokongan rakyat. Beliau turut mendakwa wujud sikap tidak konsisten apabila pihak tertentu sebelum ini menuntut pilihan raya diteruskan ketika pandemik tetapi kini mencadangkan sebaliknya. Menurutnya, sebarang pengisytiharan darurat tanpa ancaman keselamatan yang jelas adalah pencabulan hak rakyat untuk memilih kerajaan negeri mereka. Muhammad Syahir C. Sulaiman menyifatkan cadangan DAP untuk mengisytiharkan darurat bagi menangguhkan PRN sebagai sesuatu yang sukar dipersetujui oleh Perdana Menteri. Beliau berpendapat situasi semasa negara tidak mencapai tahap krisis keselamatan yang memerlukan langkah darurat dilaksanakan. Dalam masa sama, beliau mendakwa cadangan itu dilihat sebagai usaha mempengaruhi UMNO walaupun parti tersebut diyakini tidak akan tunduk kepada desakan DAP. Muhammad Syahir turut menegaskan bahawa pembangkang bersedia menghadapi pilihan raya pada bila-bila masa sambil menyeru agar persaingan politik diteruskan secara terbuka. Pakatan Harapan akan meneliti cadangan amanah wilayah persekutuan untuk memperluas penguasaan kerusi parlimen termasuk Putrajaya menjelang PRU16. Setiausaha Agungnya Saifuddin Nasution Ismail berkata perkara itu akan dibincangkan melalui proses rasmi termasuk jawatan kuasa perundingan kerusi. Beliau menjelaskan rundingan pembahagian kerusi hanya akan dimulakan apabila tiba masa yang sesuai dan tidak menjadi isu besar ketika ini. Cadangan tersebut timbul apabila amanah menyasarkan beberapa kawasan strategik termasuk Putrajaya, Labuan dan Titiwangsa sebagai fokus utama pada pilihan raya akan datang.